Okey. Selepas kita buka yang itu, kita ambil box 14, kita buka skru bracket long shaft ini. Dia ada 4 skru Ada 4 skru. Satu dekat sini. Dia ada washer, jangan sampai hilang Ini washer mounting untuk ikat bracket ini. Jangan cakap tak muat exhaust Okey. Kita sidaikan dia. Macam ini cukup. Kita buka lah ini bracket. Ini yang kita cakap ni bocor. Nampak meleleh minyak ni. Ni dah bocor ni kat sini. Jadinya dia kena kat ni pipe exhaust. Exhaust jadi berasap. Nampak basah semua ni. Itulah dia yang kita nak buka ni. Kat sini bracket ni kena buka.